Assalamualaikum. Kisah kali ni berkenaan sewa di sebuah rumah yang berhantu. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Zami yang berasal daripada Kuala Selangor. Tapi kejadian ni bukanlah berlaku di Kuala Selangor. Masih di negeri Selangor pada tahun 2014. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada tahun 2014, Abang Zami masih lagi bujang dan waktu tu dia duduk bersama kawan-kawan dia. Tapi disebabkan ada kesalahfaham dan juga boleh dikatakan sebagai bermasa-masa muka, jadi Abang Zami ni decide nak cari rumah sewa dan dia nak duduk sendiri. Selama sebulan juga Abang Zami ni mencari-cari dan akhirnya Abang Zami ni dapatlah sebuah rumah setinggan yang tak jauh daripada tempat kerja dia. Dan harga rumah tersebut tu memang murah dan kira Abang Zami ni boleh mampulah bayar tiap-tiap bulan walaupun dia duduk seorang dia. Semasa buat pemindahan tu, barang-barang Abang Zami ni tak banyak mana pun, macam pakaian, lepas tu TV, lepas tu DVD, tu je lah. Lepas tu ada toto. Dan rumah tersebut tu dah disediakan sofa, lepas tu macam rak-rak kecil. Walaupun rumah tersebut tu tak adalah besar mana, hanya ada 2 bilik saja. Tapi bagi Abang Zami, dia kata puas hatilah. Sebab Abang Zami ni duduk dia seorang saja. Dari hari pertama sampailah seminggu tak ada apa-apa lagi gangguan. Tapi setelah seminggu kemudian barulah ada gangguan. Masa tu malam, Abang Zami ni duduk tengah tidur, duduk tengah sedap dibuat mimpi. Tiba-tiba di telinga Abang Zami ni dia terdengar ada suara bunyi macam ni, bangun. Dan secara tak sengaja Abang Zami ni pun terjaga. Bila dia tengok sekeliling kawasan dalam bilik dia tu tak ada siapa-siapa pun. Lalu Abang Zami ni pun dia bangun daripada tempat tidur dia. Dia pergi ke arah ruang tamu, pergi arah bilik ayak. Tak ada siapa-siapa pun. Pada mulanya Abang Zami ni dia tak ambil serius sangat. Mungkin dia ni duduk tengah mimpi tadi ke. Jadi Abang Zami ni pun sambunglah masuk ke bilik dia, tidur semula. Di kejadian yang lain, masa tu hujung minggu, Abang Zami ni dia nak sidai baju di belakang rumah dia. Baju-baju yang dia basuh dia bubuh di dalam satu baldi. Tiba-tiba handphone Abang Zami ni berbunyi. Lalu Abang Zami ni pun dia tinggallah baldi tersebut tu dekat ampaian belakang rumah. Bila Abang Zami ni masuk ke rumah, pergi dekat ruang tamu, dia pun jawablah telefon tersebut tu. Nak jadikan cerita, bila Abang Zami ni habis dia jawab telefon tu, dia pergi balik dekat belakang rumah tu. Tengok-tengok baju dia yang dalam baldi tu dah disidai elok dia. Abang Zami ni dia sampai terfikir dalam diri dia, aku ni dah sidai ke belum? Setahu aku belum sidai lagi. Lepas kejadian tu, malam tu pula ada lagi satu gangguan. Malam tu Abang Zami ni pasang DVD, duk tengah layan TV. Nak jadikan cerita, dekat arah dapur tu lampu terpadam. Berkemungkinan dalam ingatan si Abang Zami, mungkin mentol dia dah rosak ke apa ke. Tapi bila Abang Zami ni masa dia nak pergi ke toilet tu, dia bercuba buka balik dekat mentol lampu dapur tu, hidup. Bila Abang Zami ni duk berada dekat bilik ayak, lampu dekat bilik ayak pula terpadam. Lepas Abang Zami ni dah lansaikan dia punya hajat dia dekat dalam bilik ayak tersebut tu, Abang Zami ni cuba balik on switch lampu dekat bilik ayak tu, hidup. Tapi baru je berapa langkah Abang Zami ni nak pergi dekat arah ruang tamu, lampu ruang tamu pula tiba-tiba terpadam. Lepas tu Abang Zami ni pula dia cuba on balik lampu ruang tamu tu. Memang tak ada apa masalah. Tapi dekat sini yang Abang Zami jadi pelik, siapa yang main-main tekan on off lampu tu? Kalau nak ikutkan kejadian hari tu, Abang Zami ni dia dah rasa mula tak sedap hati dengan keadaan rumah tersebut, dengan gangguan-gangguan yang dia hadapi ketika hari tu. Di waktu hari yang lain pula, masa tu malam, Abang Zami ni duduk tengah tidur dekat dalam bilik dia. Dan kebetulan hari tu Abang Zami ni tak tutup pintu bilik dia. Dalam masa duduk tengah tidur tu, tiba-tiba dekat arah dapur macam bunyi pinggan belaga dengan pinggan. Disebabkan itulah Abang Zami ni terbangun. Lalu Abang Zami ni dia pergi dekat arah dapur. Abang Zami ni siap buka lampu lagi. Dan tak ada siapa-siapa pun dekat dapur tersebut.
Dan ada kejadian lain lagi. Masa tu Abang Zami ni duk tengah cuci pinggan, mangkuk dan sebagainya. Di belakang Abang Zami ni, dia terdengar macam ada orang bercakap dekat si Abang Zami. Cuci bersih-bersih. Lalu Abang Zami ni, dia pandang ke arah belakang. Tengok-tengok tak ada siapa juga. Di kejadian yang terakhir, satu hari masa tu Abang Zami, lepas dia habis mandi, dia masuk ke dalam bilik dia, tukar baju. Niat Abang Zami nak pergi ke ruang tamu, nak tengok DVD. Bila sampai je dekat ruang tamu, Abang Zami terkejut. Ada satu kemunculan seorang nenek. Dia punya kulit ni berkedut, tak tahulah nak kata. Memang sangat berkedut. Dan nenek tersebut tu, mata dia tak ada biji mata hitam ni, semua putih. Dia tengok je muka si Abang Zami. Lalu Abang Zami ni pun, dia bacalah surah-surah ayat Al-Quran. Sambil Abang Zami ni pejamkan mata. Bila Abang Zami ni buka je mata, tahu-tahu nenek yang berada di sofa tersebut tu hilang daripada penglihatan si Abang Zami. Dan Abang Zami ni sewa di rumah tersebut selama 2 bulan saja. Setelah tu Abang Zami ni pindah. Sebelum Abang Zami ni pindah, Abang Zami pernah tanya dekat tuan rumah. Tapi tuan rumah ni, dia tak ada reaction rasa pelik ke, rasa heran ke, tak ada. Setiap kali Abang Zami tanya, dan tuan rumah tu dia hanya diam lah. Dia tak cakap pun pasal ada gangguan-gangguan dalam rumah tersebut. Dan akhirnya Abang Zami ni dapatlah sewa bilik. Sekurang-kurangnya kalau Abang Zami sewa bilik, adalah housemate. Sekurang-kurangnya bolehlah Abang Zami ni ajak bersembang. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.